Okay guys, so sekarang kita dalam perjalanan nak pergi ke Sungai Buluyam. So stay tune untuk kita jumpa di sungai nanti, okay? Ciao. Tak jadi Sungai Buluyam sebab jam. Balik. Baliklah. Tak diorang nanti balik ni. Ada yang ikut kita orang balik tadi guys. Nampak tu? Motor tu, motor belakang ni. Tetap puak kepala orang. So kita nak pergi ke sungai lain pula. Walaupun dah nak tengah hari dah, Sungai Pisang. So apa-apa pun tunggu next video. Ciao. Guys, so sekarang kita dah sampai ke Sungai Pisang. Yang tadi tu tak jadi sebab jam, tak tahu sebab apa. Dalam ni tu. Ayolah. Dah cair Sayang. Sekarang kita nak angkat barang-barang apa semua dulu. So lagi saya sambung. Sekarang kita dah sampai ke sungai. Setelah jam tadi kita suruh patah balik dan diorang datang sini kalau tengok. Orang semua tu ikut kita orang. Kita ajar ramai kumpul. Kita orang horn, so diorang kumpul ikut belakang. So kita sampai sini. Dia masuk kan? Nak kencing. Aduh, kencing sih. Jadi kau tak bagi ikan dia nak kencing ah. Kita nak camping kat sini. Kita ada buat makan-makan. Makan apa, korang kena nantikan. Nantikan tak boleh bodoh. Biasa YouTuber macam ni gila. Ya, dia orang kata nantikan. Betul tak? Kamu nak nantikan. Okay, apa-apa guys, nanti saya update. Korang layan view sungai ni. Kau hilangkan keluh kesahmu. Kita berbincang tak karuan tanpa beban, dan juga hayalan tentang masa depan. Ku tak ingin cepat berlalu waktu yang ku punya denganmu. Kita berdansa dan tertawa gandeng tangan. Semoga bergema sampai selamanya. Dunia pasti ada akhirnya. Bintang-bintang pun ada umurnya. Okay guys, so sekarang kita orang baru lepas. So kita orang dah habis mandi apa semua. So kita orang nak balik. Macam mana perasaan ni? Hari ni Balik kita orang terus ke Setia City Mall. sudah Amal, apa perasaan? Sangat best. Sangat best. Kenyang dapat, sejuk dapat. Dua-dua dapat. Aku pergi lagi. Dua-dua dapat. Dapat. Feeling lepas mandi best. Lepas tu vibe. Lepas tu dapat main batu. Batu aduh. Okay guys, so Yang jumpa penting- lagi. Yang penting kita Okay guys, jumpa next video, okay? Di Terengganu. Nantikan. Ciao.